Kita masih sambung pengajian kitab Makan Zubair daripada bersama kita yang kita jemput khas daripada Madrasah Miftahul Ulum Sultanin, itu bersama kita Maulana Lutfi Muharram. Dan untuk makluman para peserta yang dirahmati Allah, kita sebenarnya adalah CD yang kedua. CD pertama kita dah mulakan pada di Sibu, rasanya pada tahun lepas, bulan apa? Bulan 8. Masya Allah, kita sambung lagi pada seri yang kedua. Kita akan zubat kita. Jadi insya Allah tanpa meninggalkan masa, kita silakan yang Fadil Maulana Lutfi untuk menyambungkan pengajian insya Allah. Fadil masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita memulakan pengajian kita, marilah sama-sama kita membetulkan niat kita agar apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini dibuat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifadah wa tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha mardatillah. Dan seterusnya marilah kita membaca Al-Fatihah dan dihadiahkan kepada pengarang kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب صلاة المسافر. صلاة مسافر. رخص قصر 40 فرض أداء وفائت في سفر إن قصدا. Diberi keringanan untuk qasar salat fardu yang 4 rakaat bagi musafir, sama ada salat yang tunai atau yang luput semasa musafir bagi yang
empunya tujuan tempat yang khusus. Daripada bait syair ini, banyak perkara yang tersimpan. Yang pertama, kita lihat pada perkataan rukhisa. Rukhisa ni diterjemahkan dengan apa? Diberi keringanan. Ataupun kita kata diberi rukhsah. Istilahnya rukhsah. Lawan kepada rukhsah azimah. Rukhsah azimah. Azimah rukhsah. Secara ringkasnya, apa beza rukhsah dengan azimah? Rukhsah adalah sesuatu yang ada pilihan. Sama ada kita nak buat ini atau ini. Sama ada kita nak sembahyang 4 boleh, nak sembahyang 2 pun boleh. Maknanya rukhsah. Sama ada kita nak sembahyang jamak boleh, tak jamak boleh. Maknanya jamak tu rukhsah. Tetapi kalau sesuatu itu dia ada satu je, dia tak ada pilihan lain, maka namanya azimah. Contohnya dalam keadaan ada air, kita tak ada pilihan melainkan kena ambil wuduk. Kadang kita sihat, ada air, dia tak ada nak tayamum pun boleh, nak ambil wuduk pun boleh, tak ada. Wuduk bas. Maka wuduk tu dipanggil azimah. Wuduk tu dipanggil azimah. Dan kiaslah seumpamanya. Misalnya orang musafir. Orang musafir ada rukhsah untuk tidak solat Jumaat. Maka tidak solat Jumaat tu rukhsah. Dia nak sembahyang Jumaat pun boleh, dia tak nak sembahyang Jumaat pun boleh. Maka bila ada pilihan begitu, maka kita panggil rukhsah. Itu yang pertama. Diberi rukhsah akan apa dia? Naib fa'il kepada rukhsah, mengkasarkan. Mengkasarkan. Lawan kepada qasar, tamam. Diberi rukhsah, memendek. Qasar tu maknanya pendek. Memendek, ataupun kita guna istilah terus, mengkasarkan arba'in fardin. 4 rakaat fardu. Daripada sini kita dapat ketahui salah satu daripada syarat sembahyang qasar dalam Safinah sebut antakuna salatu ruba'iyatan. Salat yang boleh diqasar hanya salat 4 rakaat sahaja. Dan cerita qasar ini hanya melibatkan salat 5 waktu, ataupun kita panggil salat fardu. Dia tak terbabit dengan istilah qasar ini selain daripadanya. Ada wafaitin. Sama ada sembahyang fardu itu tunai. Itu memang jelaslah. Kita qasarkan sembahyang fardu tunai. Wafaitin. Fait ni maksudnya qada. Dan salat fardu qada fi safarin, di dalam safar. Maksudnya salat qada yang kita boleh qasarkan hanyalah salat qada yang ditinggalkan ketika musafir sahaja. Salat qada yang ditinggalkan ketika musafir sahaja. Dan salat qada itu diqasarkan ketika musafir juga. Contohnya dia ada tinggal solat masa musafir. Dia dah sampai rumah, solat tu dia nak qada dan dia buat qasar. Tak boleh. Tak boleh. Maknanya di situ ada 2 syarat lah untuk sembahyang qada itu dibuat qasar. Pertama, ia terluput ketika musafir. Ia diqasarkan ketika musafir. Tidak ada syarat. Musafir itu adalah musafir yang sama. Maksudnya dia tertinggal tu masa satu trip lah. Dia tak qada lagi, kemudian dia musafir pula. Musafir yang pula tu
dia qada yang trip sebelum ni, boleh, tak ada masalah. Dia tidak ada syarat trip yang sama, perjalanan yang sama. Dia orang sembahyang qada ni, kita jangan bayangkan hanya semata-mata dia tak solat. Qada ni boleh berlaku misalnya kita sembahyang ketika musafir hormat waktu. Kan? Hormat waktu. Jadi kan solat hormat waktu itu adalah solat yang perlu diulang balik. Dia qada lah. Maka itu surah dia. Itu surah yang maknanya orang tu dia qada salat tapi dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Sebab apa? Dia tinggalkan solat itu bukan secara cuai. Tak berdosa lah qada tu. Contohnya dia musafir, dia ada tertidur lajak sampai subuh, habis. Maka solat tu tertinggal. Tapi dia tak qada. Tak sempat ke bagaimana ke masa musafir. Kemudian dia balik, dia musafir pula, dia nak qada yang dia tertinggal tempoh hari semasa musafir. Sama. Dia boleh mengqadanya secara qasar. Kita tak perlulah tanya adakah dia boleh mengqadanya secara jamak. Dia tak berbangkit, kan? Jamak ni bila waktu masih ada baru berbangkit jamak, kan? Dia waktu dah habis. Sembahyang qada ni nak sembahyang, contohnya satu orang dia ada qada 5 waktu. Dia nak sembahyang kelima-limanya dalam satu waktu, tak ada masalah, kan? Contohnya dia ambil waktu bila? Dia ambil waktu duha. Waktu lapang dia sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu yang dia tertinggal sekaligus secara berturut-turut, tak ada masalah. Tak berbangkit, adakah boleh dijamakkan? Kerana tak ada dah istilah jamak selepas waktu dah habis. Dia buatlah 100 waktu pun boleh, 100 qada pun boleh dibuat secara mualat. Wa fa'itin fi safar in qasada, sekiranya menuju ia, mengqasad ia. In qasada maksudnya sekiranya mengqasad ia. Sekiranya mengqasad ia, maksudnya dia musafir tu, dia qasad, mahu pergi kepada. Itu maksud in qasada. Qasada ni kan maksudnya sekiranya bertujuan ia, berqasad ia menuju kepada. Okey? Menuju kepada apa? Menuju kepada sittata asyara farsakhan dhahaba fi safaril mubahi hatta aba. Sekiranya berqasad ia. Sebab itu salah satu daripada syarat sembahyang qasar ni, hendaklah seseorang itu bermusafir kerana tujuan tertentu. Tujuan tertentu. Qasad ia. Dan orang yang boleh sembahyang qasar dan jamak ni, sekiranya dia memang daripada awal perjalanan dia memang berhasrat mahu pergi ke destinasi yang 16 farsakh ni. Daripada awal memang dia nak tuju ke sana. Dia memang tuju nak pergi yang jauh tu. Sebab boleh je berlaku satu orang, dia tak tahu nak pergi mana. Dalam istilah bab solat musafir ni dia panggil haim. Haim, tak tahu. Bawa kaki, bawa diri, bawa langkah, bawa tak tahu nak pergi mana. Merajuk, bawa je, jalan je kan. Rasa penat balik. Macam tu je. Dia tak ada qasdan muayyanan, tak ada. Dia tak boleh sembahyang jamak qasar, tak boleh. Itu syarat tu.
Syarat dia adalah dia qasad apa ni? Tempat yang muayyan. Dan tempat yang dia qasad itu jarak dia paling kurang 16 farsakh. 16 farsakh. Paling kurang 16 farsakh. Qasdan muayyan. Jadi tempat yang nak pergi itu penting. Tapi kalau contohnya dia qasad nak pergi, dia nak pergi ke tempat yang tempat tu melebihilah 16 farsakh. Tempat tu melebihi. Tapi selepas melebihi tu dia pun tak tahu nak pergi mana. Kan? Tapi yang nak pergi ke melebihi 16 tu dia memang ada niat. Kan? Tapi selepas tu dia tak tahu. Maka itu masih lagi dikira dia ada qasad. Okey? Yang tak boleh tu istilah dia haim. Haim jalan macam orang tak tentu hala. Maka dia tak boleh melakukan jamak qasar. Dalam ulama bagi ilat, kenapa dia tak boleh? Kenapa dia tak boleh? Pertama, perjalanan dia tu tak tentu lagi dia nak pergi 81 ke, kita tengoklah fatwa, 81 ke 82 kilometer. Tak tentu lagi, itu satu. Satu lagi, perbuatan bermusafir, bergerak dalam keadaan tak tahu tujuan, benda ni sia-sia. Benda ni dikira sia-sia. Kan? Dan syariat ni kata seseorang tak boleh memenatkan diri dia pada benda yang sia-sia. Bahkan di sini tak tulis, sebahagian kita tulis lagi tempat yang kita nak pergi ni, contohnya kita memang aim tempat yang tertentu, memang muayyan, tetapi tujuan kita nak pergi tempat tu benda yang maksiat, itu dah, itu satu perkara. Tempat yang tiada maksud, tiada maksud yang disyariatkan. Dia bagi contoh kan, dalam kitab bagi contoh, dia pergi satu tempat semata-mata untuk, setengah kitab dia guna perkataan macam ni, untuk nuzhah, dia guna perkataan nuzhah. Satu lagi diguna perkataan limujarradi ru'yatil bilad. Ada kita guna nuzhah, ada kita guna mujarrad ru'yatil bilad. Kalau kita terjemah rukhsah, kalau kita terjemah nuzhah, kalau sekarang ni orang terjemah makan angin. Tapi makan angin tu dalam konteks apa yang berlaku di tempat kita tu, dia tidak menepati maksud yang dimaksudkan oleh ulama ketika menyebut perkataan nuzhah dalam kitab tadi. Jadi nuzhah itu ditafsirkan dengan mujarrad ru'yatil bilad. Apa maksud mujarrad ru'yatil bilad? Pergi satu tempat hanya semata-mata nak tengok. Semata-mata nak tengok tempat tu sahaja, tak ada benda lain. Maka syariat kata perbuatan musafir macam ni sia-sia. Sia-sia. Mungkin benda ni sebagai orang tak faham kan. Banyak orang musafir buat benda sia-sia. Orang panggil sekarang istilah healing. Healing tu taklah sia-sia sebab nak mententeramkan jiwa kan. Tapi pergi nak tengok tempat tu. Selalu tengok gambar, nak tengok je, bas, tu je. Dalam agama benda tu sia-sia. Benda tu dikira sia-sia. Adakah termasuk dalam tu macam orang kata jalan-jalan dia makan? Tu makan. Makan tu kira maksud juga. Dia itu perkataan dia semata-mata. Kalau dia ada tambahan nak pergi shopping, nak pergi jumpa orang, nak itu masih lagi maksud yang muktabar. Dia ayat dia semata-mata, mujarrad, semata-mata. Kita pergi tempat tu, kita pergi pantai, nak tengok pantai je, bas. Maka sia-sia. Kita pergi pantai
Sebab kita ni kalut, serabut kat bandar. Bila pergi tepi pantai, keadaan yang alami, pemandangan tu boleh menghilangkan tension, kepenatan, bandar. Itu masih lagi maksud yang muktabar. Untuk hilangkan stres. Itu masih dikira dari satu segi dia adalah rawatan. Tapi nak tengok sahaja itu sia-sia. Jadi hari ni banyak orang melakukan musafir yang sia-sia sebenarnya. Dalam melakukan musafir sia-sia, kemudian mungkin dalam musafir itu berlakunya yang melanggar syariat. Contohnya perempuan pergi musafir seorang-seorang, tak ada mahram. Jadi dia penatkan diri dia, walaupun dia bagi nama hobi, ikutlah bagi nama apa, tapi itu bukan yang benda yang muktabar segi syarak. Dia bazirkan masa dia dan dia bazirkan tenaga dia. Dikira membazir, kan? Membazirkan masa dia dan dia dikira membazirkan tenaga dia. Baik buat benda lain. Tapi kalau dia pergi, dia ni ahli sejarah, dia ni ahli arkeologi ke, dia ni ahli arkitek. Arkitek dia suka tengok bangunan, kan? Dia pergi ni memang dia kata tengok, tapi tengok tu untuk apa? Untuk dia dapat idea tentang seni bina. Itu bukan semata-mata. Ini just nak tengok aja. Maka syariat kata benda tu sia-sia. Kalau siapa yang musafir atau tujuan itu sahaja, maka dia tak boleh sembahyang jamak. Dia tak boleh sembahyang qasar. Jadi kena perhatikan masalah musafir ni. Berapa jauh dia nak pergi? Sittata asyra farsakhan. 16 farsakh zahaban, pergi. 16 farsakh zahaban, pergi. Maknanya kiraan 16 itu sehala. Kita tak campur dia panggil return. Sehala zahaban ni kita terjemah mudahnya sehala lah. Sehala sahaja dah cukup 16 farsakh. Itu cara kira dia. Bukan kira pergi dan balik 16, tak. Pergi sahaja, sehala sahaja sudah mencapai satu sampai jarak ni. Kemudian kita balik kepada qasad tadi. Begini. Asalnya kita tak boleh semayang qasar, betul? Asalnya semayang ni 4. Asalnya semayang ini dalam waktu. Itu asal. Kalau berlaku syak, maka kembali kepada asal. Apa maksudnya? Contohnya dia tak pasti. Tempat yang dia nak pergi ni, adakah jaraknya cukup ataupun tidak. Itu namanya syak. Bila dia tak pasti, akan berlaku syak. Aku ni boleh sembahyang qasar ke tak? Kenapa berlaku syak macam tu? Sebab tak pasti jarak. Betul? So, bila berlaku sahaja syak, kembali kepada asal. Iaitu tak boleh. Faham? Bila berlaku sahaja syak, maka kembali kepada asal, tak boleh. Jadi kalau kita first time nak bagi tempat tu, kita tak tahu jarak dia berapa, maka macam mana? Senang je, tak boleh. Tak bolehlah kita sembahyang qasar ataupun tidak. Ataupun tempat tu kita tahu jauh, cuma kita tak pasti kita akan pergi ke ataupun tak pergi, kan? Maka itu pun kita tak boleh sembahyang qasar dan jamak. Ada keadaan kita contohnya musafir. Masa kita keluar tu, kita nak pergi ke tempat yang jarak dia 30 km je. Pergi, masa jarak 30 tu tiba ada takazah. Ada keperluan kena pergi jarak yang tambah lagi. Contohnya kita kata 60 lagi ke depan. Mula-mula 30. Memang tak ada niat langsung nak pergi yang 60 seterusnya tu. Ketika kita berada di jarak 30 tadi, kilometer 30, ada keperluan.
untuk pergi ke yang 60 lagi. Kalau campur 60, campur 30, 90. Cukuplah. Soalannya, adakah ketika dia nak bertolak daripada 30 ke 60 tadi, ke 90 tadi, dia boleh semayang jamak qasar? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak dicampur macam tu. Balik cerita lain lah. Balik tu memang qasar dia nak pergi 90 kan, rumah dia. Sebab apa tak boleh? Sebab masa dia daripada 1 sampai 30 tu, dia memang tak boleh kan? Tak boleh sebab 30. So bila dia berniat untuk 90, tapi dia berniat untuk 60 lagi ke depan, maka dikira tempat itu permulaan safar dia. Maka dia perlukan 81 lagi. Seolah-olahnya itu tempat awal dia. Dia tak boleh campur dengan yang sebelum tu. Tak boleh campur. Itu dia punya, itu masih lagi qasad. Sebab kamu masa keluar daripada rumah tidak qasad yang 90 tu. Jadi oleh kerana kamu baru qasad lepas yang kilometer 30, maka selepas kilometer 30 itu dia panggil istilahnya safarun jadid. Dikira safar baru. So bila dia dikira safar baru, maka adakah 16 farsakh ataupun tidak. Satu contoh lagi. Satu orang dia nak pergi, contohlah nak balik rumah mak. Rumah mak ni 150. Tapi dia tak adalah daripada rumah tu straight nak pergi ke rumah mak dia. Sebab dia ada singgah rumah abang ke, on the way tu dia ada rumah abang, rumah kawan ke, ataupun ada urusan kerja ke. Tapi dia punya climax dia, hujung dia nak pergilah ke rumah mak tu. Kira ni orang panggil singgah. Tujuannya rumah mak tapi singgah. Singgah sehari, singgah 2 hari. Yang muhimnya maknanya tempat yang dia singgah itu tidaklah sampai 4 hari. Tak cukup. Maka dia keluar saja daripada rumah dia niat yang 150. Yang tengah-tengah tu adalah singgah. Maka adakah dia boleh sembahyang qasar jamak? Boleh. Ataupun kita mudahkan surah orang yang mungkin dia buat kerja hantar barang, buat lori kan. Jadi dia banyak tempat nak hantar ni. Ni hantar. Tapi dia punya hujung destinasi dia adalah satu jarak yang melebihi ataupun mencapai 2 marhalah. Maka dia boleh untuk melaksanakan sembahyang jamak dan qasar. Untuk melaksanakan sembahyang jamak dan qasar. Ulama dia ada bagi contoh untuk fahamkan perkara ni. Dia ada isu tentang masalah sembahyang di Arafah. Kita bayangkan jemaah haji kita, contoh, mereka pergi awal sebulan sebelum wukuf. Maknanya mereka telah duduk di Mekah sebulan. Duduk sebulan ni dah jadi mukim. Bila mereka bergerak pergi ke Arafah. Arafah ni 20 kilo lebih je. Kalau ikut prinsipnya, di Arafah ni mereka tak boleh sembahyang jamak. Tak boleh lah, sebab di Mekah mereka mukim, mereka nak boleh sembahyang jamak, dia kena dapatkan balik 2 marhalah. Oleh kerana Arafah itu bukan 2 marhalah. Maka tak bolehlah sembahyang jamak di Arafah. Namun yang disarankan kepada jemaah haji tabung haji adalah melakukan jamak di Arafah. Okey, melakukan jamak di Arafah tapi jamak tamam. Jamak tapi sembahyang 4 rakaat. Yang itu maksudnya yang saranan itu berdasarkan mazhab lain lah yang membolehkan.
Dan benda tu difatwakan untuk memudahkan jemaah haji. Kita cerita yang mazhab Syafi'i dulu. Kita cerita mazhab Syafi'i tanpa kita lihat kepada fatwa muzakarah tabung haji. Kalau mazhab Syafi'i, secara prinsipnya boleh tak jamak? Tak boleh. Alasannya simple je. Kerana Arafah itu bukanlah jaraknya dua marhalah. Tapi ulama bagi satu surah. Ulama bagi satu surah. Surah apa? Surah kalau satu orang tu dia keluar daripada Mekah untuk melakukan manasikul hajj. Dia akan pergi Arafah, akan pergi Muzdalifah, akan pergi Mina. Okey? Ini semua luar Mekah. Tempat-tempat yang disebutkan tadi, ini semua dikira luar daripada kota Mekah. Dia niat keluar daripada Mekah itu, dia niat nak pergi Madinah ataupun nak balik rumah dia. Maksudnya dia punya route dia adalah pergi Arafah, pergi Muzdalifah, pergi Mina, betul balik. Macam tu. Sebab Arafah duduk setengah hari je, Muzdalifah duduk 1 malam je, Mina duduk 3 hari. Jadi itu semua tempoh-tempoh yang tak cukup pun. Tak cukup tempoh yang menjadikan mukim. Jadi dia kira keluar Mekah tu qasad dia adalah Malaysia. Contoh. Ataupun keluar Mekah tu qasad dia Madinah. Maka bolehlah dia jamak di Arafah. Sebab apa? Walaupun Arafah tu 20 kilo, tapi qasad dia adalah Malaysia. Jadi itu semua tempat-tempat itu hanyalah dipanggil apa? Persinggahan dia. So ini memang disebut oleh fuqaha kita tentang masalah ini. Jadi dari situ kita kata samalah macam yang kita sebut tadi, orang yang buat kerja hantar barang. Contoh kan? Orang yang pergi ziarah, dia nak pergi 2 tempat ziarah. Macam contohnya kita buat trip ziarah ulama misalnya. Ziarah ulama. Kita di Seri Petaling ada acara tahunan. Acara tahunan apa dia? Acara silaturahim ziarah ulama-ulama. Macam tahun lepas kita ziarah ulama selatan. Mula dari Singapura. Sebelum tu ziarah ulama utara. Sebelum tu ulama timur. Mungkin tahun ni tak tahulah mana, Patani kot. Jadi kita jadikan acara tahunan untuk ziarah ulama. Jadi contohnya kita nak pergi tu sampai ke jauh lah, sampai ke Singapura misalnya. Tapi dalam perjalanan kita singgah. Mungkin nilai tu tak sampai pun 2 malam. Ada satu ulama kat sana contoh. Lepas tu singgah ni. Jadi kita dalam perjalanan itu boleh melakukan sembahyang qasar dan jamak kerana jarak kita adalah yang disebut tadi sebagai 2 marhalah. Sebelum tu tadi kita kata dalam mazhab Syafi'i sembahyang qasar itu adalah rukhsah. Bila disebut rukhsah ada pilihan. Dalam mazhab Hanafi sembahyang qasar adalah azimah. Dia tak ada pilihan. Mesti sembahyang qasar. Okey? Kecuali kalau dia jadi makmum, imam sembahyang tamam. Itu sahaja musafir boleh sembahyang tamam. Kalau dia jadi imam, kalau dia sembahyang seorang, dia mesti sembahyang qasar. Kalau sembahyang tamam tak sah. Mazhab Hanafi, kalau orang musafir dia sembahyang tamam, sembahyang dia tak sah. Sama macam orang sembahyang subuh 4 rakaat. Tak sah kan? Maka samalah juga orang musafir sembahyang 4 rakaat ni, sembahyang dia ni 2 je. Dia pergi sembahyang 4, dia dikira telah tambah. So itu perbezaan. Mazhab kita rukhsah. Dalam mazhab Hanafi, sembahyang qasar ini adalah azimah. 16 farsakh. Jadi fatwa Sarawak apa 81 pakailah tu kan. Dia berbeza-beza. Dia ada satu kitab yang dikarang oleh satu orang ulama Mesir. Beliau ini dikira sebagai muhakkik mutaakhir lah di kalangan ulama Syafi'i. Beliau ulama kurun ke-19 ni.
Beliau ada tulis kitab yang namanya Dalilul Musafir. Dan beliau ini namanya As-Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini. Ahmad Bik. Ada Bik belakang dia. Jadi, beliau ini mensyarahkan kitab Imam Syafi'i, Kitabul Kitab tu disyarah. Kemudian, beliau ada tulis kitab Dalilul Musafir. Beliau telah membuat kajian peribadi beliau tentang 16 farsakh ni. Dia sebenarnya 16 fars. Dalam kitab disebut 48 mil. 48 mil Hashimi. 48 batu Hashimi. 48 batu Hashimi dia sama dengan 4 burut. Satu burut dia sama dengan 4 farsakh. Satu dia 4 burut. 4 burut sama dengan 4 farsakh. 4 kali 4 16. 16 farsakh. Satu farsakh dia sama dengan satu farsakh sama dengan 3 mil. 16 kali 3 48. Betul. Ini perkataan-perkataan ni penggunaan silam lah. Sebenarnya dalam hadis tu sebut 4 burut. Jadi 4 burut dia sama dengan 4. Satu burut sama dengan 4 farsakh. 4 kali 4 16. Jadi 16 farsakh. Satu farsakh dia sama dengan 3 mil Hashimi. 16 kali 3 48. Jadi dalam kita ada jumpa perkataan 48 ada, 16 farsakh ada, 4 burut ada. Dan kita tahu kan mil lagi panjang daripada kilometer. Maka ditransfer lah daripada 48 mil Hashimi tu. Dia ada lah. Tapi yang Sayyid ni, Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini telah membuat kajian untuk di sisi beliau 2 marhalah adalah sama dengan 89.6 kilometer. Okey. Fi safaril mubah, di dalam safar yang harus. Paling kurang safar yang membolehkan seseorang itu melakukan jamak qasar, safar itu hendaklah safar yang bukan haram. Makruh boleh, apatah lagi sunat, apatah lagi wajib. Apatah lagi wajib boleh. Tapi kalaulah safar itu apa tadi? Lupa dah cakap apa tadi. Kalau orang tu dia berdosa dengan sebab safarnya, maka dia tak boleh melakukan sembahyang qasar dan sembahyang jamak. Tentang 16 farsakh tadi, tentang jalan salur. Kita sekarang ni banyak jalan, pilihan jalan. Jadi ada yang mencapai 2 marhalah, ada yang tak sampai 2 marhalah. Macam mana dengan perkiraan kita tu tentang penggunaan jalan tu? Adakah kita ada pilihan ataupun kita mesti ambil laluan yang pendek? Ikut niat dia. Dalam Minhaj bawa satu masalah. Seseorang bermusafir ke satu destinasi yang ada 2 jalan. Satu jalan pendek, satu jalan panjang. Satu jalan dekat, satu jalan jauh. Jalan jauh itu mencapai 2 marhalah. Lalu dia memilih jalan jauh dengan niat semata-mata ni maksudnya hanya, tak ada yang lain. Semata-mata mahu sembahyang jamak. Ada 2 pendapat. Pendapat yang utamanya, dia tidak boleh sembahyang qasar dan jamak. Kalau dia lalu tempuh jalan jauh itu hanya dengan tujuan supaya dia boleh sembahyang qasar dan jamak, maka dia tak boleh sembahyang qasar dan jamak. Tapi kalau dia pilih jalan, macam kata jalan kampung kan, jalan kampung ni sebab tak ada tol, contoh tak ada tol, tak ada speed tram, ada kedai, mudah akses, boleh singgah, adalah dan nak sembahyang qasar dan jamak. Jadi maknanya niat nak sembahyang qasar jamak ni bukanlah hanya niat, dia ditambah dengan niat yang lain.
maka dia boleh untuk melakukan sembahyang qasar dan juga sembahyang jamak. Okey? Safar mubah. Jadi safar mubah ni mudah bahasanya yang bukan haram lah. Yang bukan haram. Dalam bab ini biasanya ulama kata orang yang berdosa ni perihal musafir ni dia ada 3 jenis. Pertama al-'asi bis safar, al-'asi fis safar, al-'asi bis safar fis safar. Dia. Jadi 3. Al-'asi bis safar, dia ada bi, dia ada fi. Kemudian dia ada bi dan fi. Dan ketiga-tiga mereka ini ada hukum yang berbeza-beza. Ada hukum yang berbeza-beza. Tulis ini ya. Dia ada al-'asi bis safar, fis safar, bis safar, fis safar. Al-'asi bis safar ni orang yang mana disebabkan dia musafir maka dia berdosa. Apa yang menyebabkan dia berdosa? Sebab dia musafir. Bas sababiyah. Bas tu bas sababiyah. Sebab apa dia berdosa? Sebab dia musafir. Musafir itu sendiri benda berdosa. Itu maksud B tu. Musafir itu sendiri, perbuatan dia berjalan tu berdosa. Dalam kitab dia bagi macam-macam contoh lah. Contohnya hamba lari daripada tuan dia. Bila dia lari daripada tuan dia, dia musafir. Musafir tanpa izin tuan tu berdosa. Maka dia dipanggil dia telah berdosa disebabkan dia pergi musafir. Musafir itu sendiri berdosa. Okey? Satu orang dia nak pergi main judi, nauzubillah min zalik. Maka dia musafir. Dia naik bas, naik kereta. Nak pergi ke tempat main judi yang jauh. Jadi naik kereta itu ataupun berjalan itu ataupun bermusafir itu adalah wasilah untuk dia sampai ke tempat judi tadi. Maka wasilatul ma'siyati ma'siyah. Sesuatu yang menjadi wasilah kepada dosa adalah dosa. Maka musafir itu wasilah. Maka musafir itu dosa. Itu contoh. Contoh yang lain, satu orang perempuan keluar daripada rumah dia tanpa izin suami dia, dia pergilah musafir. Maksudnya dia pergilah jarak yang jauh. Maka perbuatan dia pergi itu berdosa. Perbuatan tu sendiri berdosa. Dia bukan minum arak.
Tapi dia musafir itu sendiri tak boleh, berdosa. Satu orang perempuan dia musafir. Apa lagi contoh? Satu orang, biasanya kita bagi contoh dua lah jenis as-safaru, apa tadi? Al-asi bis-safar. Satu, dia punya tujuan tu maksiat. Bila tujuan maksiat, musafir untuk tujuan maksiat tu berdosa. Musafir untuk tujuan maksiat tu berdosa. Yang kedua, musafir itu sendiri adalah dilarang. Musafir itu sendiri. Yang tadi, tujuan tu dilarang. Tapi bila dia musafir untuk tujuan itu, maka berdosa. Maka dalam surah ni, Al-Asi bis-Safar ni, Al-Asi bis-Safar, dalam mazhab Syafi'i, dia ada satu kaedah yang berbunyi, Ar-Rukhsatu la tunatu bil-ma'asi. Mazhab Syafi'i. Rukhsah tidak diikat dengan maksiat. Ataupun dengan bahasa mudah, orang yang buat maksiat tak layak ambil rukhsah. Mudah, ayat itu lebih mudah. Orang yang buat maksiat, dia tak layak ambil rukhsah. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi sah. Mazhab Hanafi dia tak ada syarat orang yang melakukan maksiat kerana musafir ni, dia tak boleh buat qasar. Tak ada. Syarat macam tu tak ada dalam mazhab Hanafi. Ini dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa tadi? Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Apakah maksud al-asi fis safar? Al-asi fis safar ni, ketika dia dalam musafir, dia minum arak. Na'udzubillah. Ketika dia musafir, dalam musafir, dia musafir untuk meniaga benda yang mubah. Dalam perjalanan tu dia buat benda dosa. Dalam flight minum arak, contoh. Ataupun ada melakukan zina, contoh. Dan seumpamanya. Maka ini dipanggil melakukan maksiat ketika musafir. Ketika musafir. Yang ni, orang ni, dia boleh sembahyang qasar jamak. Dia boleh apa? Dia boleh qasar, sembahyang qasar dan jamak. Satu lagi yang ketiga, al-asi bis safar fis safar, maksudnya dia pada awalnya dia bermusafir untuk buat benda yang mubah. Untuk buat benda yang mubah. Di tengah perjalanan, dia menambah niat nak buat benda yang haram di tempat tujuannya kelak. Permulaan safarnya adalah dia nak buat benda yang dibenarkan sahaja. Di tengah perjalanan, dia berniat untuk buat benda yang haram. Maka bermula daripada jarak yang dia niat nak buat benda yang haram itu, maka bermula daripada situ dia tidak boleh sembahyang qasar dan jamak. Itu tiga perbezaan ni. Faham? Al-asi bis safar, fis safar, bis safar. Ya. Kalau apa tadi? Fis safar tu dia memang buat maksiat. Dia buat maksiat ketika dalam safarnya. Isu perempuan yang safar atau marah dalam sekarang. Bagaimana sumut? Fatilah. Sumut Fatilah. Syekh Nuruddin ada tulis kitab tentang masalah safarul mar'ah. Contoh bahasa Arab. Tak tahu PDF ada ke tak. Tapi Syekh Nuruddin ada tulis lah. Kitab dalam bahasa Arab. Syekh Nur ni memang kitab dia bahasa Arab je. Dia tak pandai sangat tulis bahasa Melayu ni. Sebab dia membesar kat Mekah kan. Jadi kalau ada yang Melayu tu semua terjemahan. Daripada umur apa? Sebelum balik lagi dah pergi Mekah.
membesar kat sana. Jadi kalaulah safar itu adalah safar yang wajib, maka seorang perempuan dia boleh musafir walaupun tanpa mahram. Safar wajib. Contoh, haji kali pertama, umrah kali pertama, safar untuk belajar fardu ain, ataupun safar untuk menyelamatkan diri daripada mudarat. Maksudnya dia pergi musafir tu, dia nak selamatkan diri daripada mudarat. Mungkinlah kat tempat dia tu ada mudarat lah, tak tahulah siapa yang akan mudaratkan dia. Maka untuk menyelamatkan diri dia, nyawa dia ke, ataupun tubuh badan dia ke, ataupun maruah dia ke, dia terpaksa musafir. Misalnya kan, mungkin dalam surah pelarian-pelarian, mungkin contoh kan, keadaan tempat dia tu dah tak aman, maka dia kena musafir. Itu adalah contoh-contoh musafir yang wajib. Musafir yang wajib. Dalam mazhab Syafi'i, hanya musafir yang wajib sahaja seorang perempuan dia boleh musafir tanpa mahram. Tapi kalau dia nak pergi umrah kali kedua, dia nak pergi haji kali kedua, mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab ada juga ada syarikat tu dia pergi buat satu cara baru. Mungkin bagi dia itu marketing yang bagus kot. Dia panggil umrah for ladies. Memang secara kasar kami tak terima lelaki dalam rombongan ni. Kami nak semua perempuan je. Nama dia punya trip tu umrah for ladies. Menjadi simbol lah, membeza dengan travel-travel yang lain. Sepatutnya dia tak perlulah buat macam tu kan. Nak buat kelainan lah kononnya, dengan nama umrah for ladies. Kemudian ialah kita tahu ulama-ulama moden ni, contohnya Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia membenarkan, dia memfatwakan lah, ma'ruf lah beliau ni memang terkenal dengan mudah kan. Boleh tengok dalam kitab fatwa beliau, bahawasanya syarat perempuan ni nak musafir, syarat dia aman je. Bas. Aman. Kalau aman, seorang pun boleh. Macam tu je. Beliau berhujah dengan ada hadis yang Nabi kata, di akhir zaman ni akan ada perempuan, dia datang daripada Sana'a. Sana'a ni jauh ke Yaman. Datang ke Mekah ni seorang diri. La takhafu illallah. Dia tak takut siapa pun melainkan Allah. Maksudnya keadaan begitu aman sehingga tak ada apa-apa yang boleh menakutkan dia, melainkan dia takut Allah sahaja. Jadi beliau menggunakan hadis ni dan dia ambil ilat. Kita tengok surah ni, Nabi membayangkan ada Zainah. Zainah ni perempuan musafir lah. Yang dia datang Mekah seorang diri. Datang daripada mana? Dia datang daripada Sana'a. Sana'a ni satu lambang kepada jauh lah. Tu Sana'a ni atas yang mata bukit tu. Dia datang seorang diri, menaiki unta, yang dia tak takut melainkan Allah SWT. Jadi beliau kata, maka kita ambil highlight dalam hadis ini adalah aman. Jadi kalaulah ghalib zannya adalah aman, selamat, sejahtera, maka dia boleh musafir seorang diri, yang mana tidak khauf fitnah, tidak takut kepada fitnah. Ini yang paling ringan ni. Ini fatwa yang paling ringan lah. Dan biasa ulama kat Mesir pun biasalah tu, samalah tu. Sebab Azhar punya konsep fatwa kan macam tu juga. Dan manakala dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi dalam bab perempuan musafir ni, mazhab Syafi'i ni lagi keras. Apa dia? Mazhab Syafi'i, perempuan ni dia tak boleh musafir walaupun tak cukup 2 marhalah. Tanpa mahram.
Contoh kan, dia duduk kucing, dia tak boleh keluar daripada kucing ni, melainkan dengan mahram. Tak boleh. Mazhab Hanafi, kalau dia keluar melebihi 2 marhalah baru kena ada mahram. Kalau tak sampai 2 marhalah tak perlu mahram. Ini biasa kita belajar khilaf, belajar dalam hadis. Ini antara perbezaan kita dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia mensyaratkan 2 marhalah. Mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan 2 marhalah. Dia nak keluar kawasan dia, tak boleh. Tak boleh tanpa mahram. Kemudian ada mazhab yang benda ni boleh tengok dalam syarah Sahih Muslim Nawawi, bahawasanya kalau bersama dengan dia ada rombongan perempuan yang thiqah. Tapi ini bukan mazhab Syafi'i. Maknanya kalau dia perempuan ni berjalan sama dia dan ada rombongan bersama rombongan perempuan yang mana perempuan itu thiqah, boleh dipercayai, maka dia boleh musafir walaupun tanpa ada lelaki bersama dengan mereka. Maka kalau kita tengok, kalau begitu maknanya dalam yang paling ringan sekali yang tadi itulah, yang contemporary ni. Yang paling ketat setakat yang maklum yang Imam Syafi'i, iaitu walaupun tak sampai 2 mahalah. Maknanya kalau dia nak pergi 3 kilo pun tak boleh. 3 kilo pun tak boleh. Kalau luar tempat dia tu adalah kurang 3 kilo, 3 kilo pun tak boleh pergi. Melainkan bersama dia ada mahram dia. Dan dia punya, dan mahram tu pula, mahram ni siapa? Contohnya dia bawa baby dia, baby lelaki, tak kira. Mahram tu, satu, dia syarat dia mestilah lelaki. Dan mahram dia tu mesti tak ada syarat baligh. Paling kurang dia murahiq. Murahiq ni hampir baligh. Budak tu, anak dia ke, adik dia ke, dia murahiq. Murahiq. Dan apa hikmah dia? Ulama kata apa hikmah kena ada mahram? Hikmah dia adalah sama ada bila dia pergi bersama mahram, dia tu ada malu lah juga kalau nak buat benda tak elok. So ada family dia sama dengan dia, ada malu. Atau orang malu untuk mendekati dia, sebab dia tak tengok ni perempuan berseorangan. Dia tengok ada lelaki bersama dengan dia. Sama ada dia yang malu ataupun orang malu dengan dia. Itu wajah dia. Sebab perempuan ni Allah Ta'ala cipta dalam keadaan hati dia lemah. Jadi banyak lelaki jahat kat luar ni, dia akan tipu dengan kata-kata. Cakap. Lama-lama hati dia cair. Dan dia tak ada mahram yang menemani dia, dan dia kena tipu dengan lelaki tu. Jadi itulah dia punya hikmah dia. Dan hikmah ni adalah benda yang kita tak boleh ingkari, khususnya dengan kes-kes, dengan berita-berita yang keluar pada zaman ni, banyak berlaku. Semua perempuan jalan seorang-seorang, kan? Banyak kes pembunuhan lah, apalah itu. Ada orang Sarawak seorang tu kan, yang kisah ada. Itu semua cerita sebab jalan seorang-seorang. Sebab sama ada bila dia jalan seorang, dia jadi dia tu berani. Dia tak malu dah, kan? Sebab tak ada family dia. Sama ada dia tu tak malu ataupun orang tak malu dengan dia, kan? Ditambah lagi dengan pakaian yang menyebabkan dia tak malu ataupun orang tak malu dengan dia. Itu semua keadaan akhirnya membawa kepada kerosakan. Dan kerosakan itu bukan benda yang teori. Dia adalah benda yang kita tahu, kita dengar. Hampir setiap bulan ada saja yang ada kena-mengena dengan sabab-musabab ini. Okey? Wa syartuhu an-niyatu fil ihrami wa tarku ma khalafa fid dawami. Syaratnya ialah berniat. Jadi kalau pelajar-pelajar yang belajar di Hadramaut, belajar di Tarim kan, Zahra, jadi mereka ni kalau balik cuti, tak silap saya lah, dia balik, dia tak adalah ayah dia pergi ambil, kan?
Tapi sebab dia balik ramai-ramai, jadi masyayikh kat sana benarkan dia balik. Walaupun tanpa mahram. Sebab melihat kepada maknanya dia balik tu ramai-ramai. Mungkin ada juga pelajar-pelajar mana lelaki. Tapi maknanya masyayikh tu membenarkan dia orang balik walaupun tanpa mahram. Sebab melihat kepada kapal terbang tu. Sebab kapal terbang ni kita hantar sampai airport. Jadi naik kapal terbang, turun kapal terbang, family ambil. So dia punya gap masa itu tidak nak kata tak mungkin langsung, tak lah. Tapi gap masa itu menyekat daripada berlakunya fitnah. Maksudnya yang orang kat sana hantar sampai airport, tunggu sampai terbang, duduk dalam kapal terbang, kemudian sampai ke airport, ambil. Jadi kawasan tu, airport ni, secara umumnya lah, nak kata selamat sungguh tak juga, tapi secara umumnya dia selamat, maka mungkin kat sana dia fatwakan supaya dia orang ni boleh balik walaupun tak ada family parent yang datang ke sana pergi ambil mereka dan bawa balik. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa syartuhu an-niyatu fil ihrami wa tarku ma khalafa fid dawami. Syaratnya ialah berniat semasa takbiratul ihram dan meninggalkan sesuatu yang menyalahi niat qasar sepanjang solat. Apa lagi syarat sembahyang qasar ni? Syarat sembahyang qasar ni adalah niat. Syarat sembahyang qasar ni adalah niat. Niat itu mesti dalam takbiratul ihram, jelas. Apa lagi syarat sembahyang qasar? Meninggalkan sesuatu yang menyalahi niat qasar sepanjang solat. Niat saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Niat qasar mesti dibuat dalam takbir. Mesti. Kalau dia lepas dia takbir, dia baru nak niat, dia tak boleh sembahyang qasar. Takbir, dia nak sembahyang tamam. Kemudian tengah solat dia berasa nak sembahyang qasar. Boleh tak? Tak boleh. Tidak memberi manfaat, tidak memberi apa-apa kesan. Ataupun dia kata dia buat hilah macam ni, tak apalah, dia batalkan solat, dia niat balik. Boleh tak dia niat sembahyang qasar? Tak boleh. Faham? Mana-mana solat yang dia sudah niat tamam solat, itu mesti dihabiskan tamam. Contoh, kita ni musafir, kita sembahyang dengan jemaah tempatan. Sembahyang 4 lah bila dengan jemaah tempatan kan. Kemudian tengah solat kita batal, kita pergi tandas, kita ambil wuduk. Kemudian bila kita masuk masjid, dah habis dah. Jadi kita sembahyang berseorangan. Boleh tak kita sembahyang qasar? Tak boleh. Tak boleh sembahyang qasar. Sebab apa? Solat itu secara zatnya, tadi kita dah niatkan dia sembahyang tamam. Maka solat itu macam mana keadaan pun kena dibuat tamam. Itu dia punya hukum dia. Okey? Faham kan surah ni? Meninggalkan apa-apa yang bertentangan ia mak secara berterusan. Maksudnya, ketika kita sembahyang qasar, kita jangan melakukan apa-apa yang bertentangan dengan qasar. Apa-apa yang bertentangan. Contoh, apakah contoh bertentangan? Dia tengah sembahyang qasar, dia niat dia nak sembahyang 4. Jadi niat sembahyang qasar, kemudian niat nak sembahyang 4. Dan niat yang sembahyang 4 tu dipanggil bertentangan dengan niat qasar, maka dia tak boleh sembahyang qasar. Itu contoh. Contohnya lagi, satu orang dia sembahyang qasar, tengah-tengah sembahyang tu ada jemaah baru masuk, dia niat nak ikut jemaah tu sembahyang tamam. Maka bila dia niat je nak ikut jemaah yang sembahyang tamam, automatik sembahyang tu dia kena sembahyang tamam. Dia tak boleh sembahyang qasar.
Itu contoh lagi. Ataupun satu orang tu dia tengah niat, dia tengah solat, dia datang taradud. Dia datang taradud. Nak teruskan sembahyang qasar ke nak sembahyang tamam? Duk main macam tu. Nak teruskan sembahyang qasar ke ataupun nak sembahyang tamam? Maka dia juga tak boleh sembahyang qasar. Ataupun dia tengah solat. Tiba-tiba dia niat. Contohnya dia asalnya niat nak duduk 2 hari je. Ketika tengah solat dia kata nak duduk seminggu lah. Dia niat tu dalam solat. Maka solat itu dia kena sembahyang 4. Ataupun dia solat atas kenderaan. Tengah solat qasar tadi, kenderaan itu sampai di rumah dia. Contohlah dia naik kapal. Dia naik bot ni lah, bot cruise tu, besar sikit boleh solat. Jadi rumah dia memang tepi sungai. Dia tengah solat sebelum masuk sepadan ni kan. Kemudian tengah solat sampai. Tak habis lagi 2 rakaat tu. Maka maknanya dia kena tambah lagi 2 rakaat. Itu semua contoh-contoh dipanggil makhalafah. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan qasar tu. Maka semua surah tadi kalau dia lakukan, maka dia tidak cukup syarat untuk sembahyang qasar. Bila dia tak cukup syarat untuk sembahyang qasar, dia sembahyang tamam. Kembali kepada asal. Okey? Faham? Ada soalan? Asal niat kita memang dari hari tu lah. Lepas tu saya nak extend lagi lah. Kan kita niat nak extend tu benar secara langsung dia terus teruskan. Macam mana nak extend? Tambah lagi. Putuskan. Betul? Kalau kita nanti yang cara nak kira tu nanti kita sebut tentang 3 sebab dalam kita ni tak tulis. Sekarang ni musannif 362 ni masuk tentang jamak. Dia ringkas dia sebenarnya bab ni dalam zubat ni. Wajaza an yajma'a bainal asrain fi waqti ihda dhaini kal isha'ain. Harus baginya untuk menggabungkan salat 2 waktu zuhur dengan asar dalam salah satu waktunya, dan begitu juga bagi salat maghrib dan isyak. Maksudnya boleh sembahyang jamak takdim dan juga boleh sembahyang jamak takhir. Okey. Jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Kama yajuzul jam'u lil muqimi li matarin lakin ma'at taqdimi. Begitu juga harus untuk jamak solat 2 waktu bagi yang bermukim disebabkan hujan lebat, tetapi hanya dibenarkan jamak takdim. In amtarat inda ibtida'il badiyah wa khatmiha wa fi ibtida'is saniyah. Jika berlaku hujan pada permulaan solat waktu pertama zuhur dan maghrib, dan ketika hujung solatnya salam, dan juga di permulaan selesai takbiratul ihram solat yang kedua asar dan isyak. Limai, ini panjang. Dalam kitab ni musannif bawa syarat jamak kerana hujan tu panjang. Syarat jamak takdim takhir tak ada. Tak ada dalam zubat. Yang ada syarat semayang jamak takdim kerana hujan. Yang panjang. So kita akan sentuh. Antara poin yang penting ni dalam bab semayang jamak ni adalah kita nak semayang jamak ni ni yang muka surat tu ni. Tarik bawah.
kali. Oh ni. Kali ni. Tarik. Tak, yang kosong. Kosong. Oh ni. Bulat ni. Ni. Baik buat. Oh, sebelah ni. Oh ya. Oh ya. Nama orang. Wan ni. 1, 2, 3. Mana yang baru? Baru. Ada. Okey. Saya dah paparazzi juga. Siap balik siap. Jadi syarat qasar dan jamak ni, kita telah bermusafir dan masih musafir. Dan masih. Telah dan masih. Jadi apa yang kita faham daripada perkataan? Kita akan faham orang yang belum musafir tak boleh sembahyang jamak qasar. Dia belum mula musafir. Niat dah ada tapi belum mula musafir. Dan orang yang sudah tidak musafir, dia musafir sebelum ni, kemudian dia sudah tidak musafir, telah terputus dia punya safar dia, maka dia pun tak boleh sembahyang qasar dan jamak. Jadi kena faham apakah maksud orang yang telah musafir dan apakah maksud orang yang sudah tidak lagi musafir. Telah dan masih. Dua syarat sebenarnya. Contoh, biasa jemaah umrah tanya, Taif lah, dan duduk Mekah dah 6 hari, mereka nak pergi Madinah, adakah mereka boleh sembahyang jamak di Mekah? Sebab mereka nak musafir pergi Madinah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka belum musafir. Sebelum ni memanglah mereka musafir, tapi bila mereka duduk sehingga 6 hari, maka terputuslah safarnya. Mereka dah jadi mukim. Bila jadi mukim, nak dapat balik sifat sebagai seorang musafir, dia perlukan syarat. Antara syaratnya adalah dia pergi ke masafah 2 marhalah, jarak 2 marhalah. Tak boleh, jawapannya tak boleh. Sebab belum musafir. Niat musafir adakah menduduki tempat telah musafir? Tak, niat tak cukup. Mesti telah bermusafir bil fi'al, secara perbuatan. Secara perbuatan mereka telah bermusafir. Okey? Maka di situlah titik tolak ulama mensyarahkan batas-batas sempadan yang sekiranya seseorang itu melepasi batas sempadan tersebut, maka dia dikira telah musafir. Batas-batas sempadan. Kemudian dia musafir, contoh musafir. Kemudian bila satu orang musafir, bilakah ataupun dengan keadaan apakah
seseorang itu dianggap sudah tidak lagi musafir ataupun telah terputus sifat dia sebagai musafir. So, dua perkara itu benda yang pelajaran yang sangat penting dalam bab sembahyang jamak dan qasar. Iaitu pertama, bilakah seorang itu dikira sebagai telah musafir? Okey. Bila? Dalam kitab dia bagi macam-macam contoh. Sebab situasi penempatan seseorang dia berbeza. Ada orang tinggal kat bandar, ada orang tinggal kampung, ada orang tinggal kat kawasan nomad, jadi orang duduk kemah-kemah je. Ada orang tinggal atas bukit, ada orang tinggal di lembah, ada orang tinggal tanah rata. Situasi itu dia berbeza-beza. Dia berbeza-beza, so kita tidak ada suatu nombor untuk kita kata kalau dia bergerak dari rumah dia mencapai jarak itu dia dah boleh mula sembahyang jamak, sembahyang qasar. Secara tepatnya itu bukan caranya menentukan bila permulaan seseorang dah boleh sembahyang jamak dan qasar. Walaupun ada fatwa Jabatan Mufti Perak misalnya. Jabatan Mufti Perak menetapkan 11 kilometer. Meletakkan 11 kilometer sebagai boleh. Tapi sebenarnya ini hanya untuk memudahkan je. Dia tak ada kitab yang sebut 11 ni. Tak ada mana-mana kitab yang sebut 11. Sebab dia nak sampaikan kepada awam dengan pakai ada nombor tu jadi senang. Secara akademiknya tak ada mana-mana kitab sebut 11 kilometer. Tak ada. Paling kurang mereka menggunakan hadis yang Nabi SAW telah mengerjakan sembahyang qasar ketika Nabi berada di jarak 6 mil. 6 mil itu lebih kurang 11. Cuma hadis itu menerangkan wakil. Nabi daripada Madinah, Nabi jalan 11 kilometer, Nabi jamak. Tapi ia tidak boleh dijadikan dalil bahawasanya 11 kilometer adalah jarak permulaan. Tak, bukan. Okey. Jadi dia ada macam-macam situasi. Kita nak terang situasi macam mana. Okey, situasi pertama, kemungkinan bentuk penempatan. Ada penempatan zaman dahulu, penempatan tu kita panggil kota. Jadi sistem kota ni kat tempat kita tak ada. Sistem kota ni kalau kita pergi keluar, kita nampaklah kota-kota lama, tapi dia berfungsi sebagai kota macam zaman dulu tak jugalah. Jadi sistem kota macam contohnya Sana'a. Dia ada tempat namanya Babul Yaman. Dia kota. Kota betul. Maknanya penempatan semua dalam tembok dia. Dia cara nak protect tempat tu, buat tembok penuh keliling. So ini dipanggil sistem kota. Sistem kota macam contohnya kita pergi Baitul Maqdis. Kota dalam tu penempatan. So dia ada gerbang. Mungkin dia ada timur, dia ada barat. Ini contoh gerbang lah. Ini gerbang. Contohnya dia pakai 4 gerbang. Jadi dalam ni rumah. Dalam rumah ni. Maka ini contoh pertama penempatan jenis kota. Dalam kita dia guna perkataan yang ada sur. Dia kata ada sur. Jadi dia ada
Siap rujuk. Itu ada pintu rumah rujuk. Sampai rujuk tu lah pintu rumah rujuk. Tembok. Pintu tembok. Jadi kota yang ada sur, kota yang ada sur, dia ada timur, dia ada barat, dia ada utara, dia ada selatan. Maka dalam kitab kata orang yang tinggal dalam kota ni, permulaan mereka boleh mengerjakan sembahyang jamak dan qasar ni bila mereka keluar. Mereka keluar daripada pintu kota, keluar je. Mereka keluar, maka di luar ni, betul-betul luar ni, mereka dah boleh sembahyang jamak dan qasar. Dan nanti masa mereka balik, kiraan bahawasanya mereka sudah tidak lagi musafir bila mereka masuk gerbang. Mereka sampai ke sini dah tak boleh sembahyang jamak dan qasar. Mereka keluar daripada sini, mereka boleh sembahyang jamak dan qasar. Okey, ini surah ni, kota macam ni, secara umumnya tak ada kat tempat kita. Kita tak pakai sistem kota. Kemudian dalam kitab kata kalaulah luar kota ni ada sawah padi ke, ada kebun ke, milik orang tempatan. Contohnya ada kebun milik orang tempatan kat luar ni. Ada padi ke kat sini. Maksudnya tapi dia masih lagi orang tempatan punya. Jadi adakah orang tempatan ni untuk mereka boleh sembahyang jamak qasar perlu melepasi kebun ni, melepasi sawah padi. Sebab apa? Sawah padi ni ataupun kebun ni masih lagi dinisbahkan kepada penduduk tempatan. Maksudnya bila orang kata ini kebun siapa? Ini kebun orang sini. Maksudnya kebun ni masih dianggap sebahagian lagi daripada kota. Jadi adakah mereka perlu melepasi baru boleh sembahyang jamak qasar? Jawapannya tak perlu. Menurut pendapat yang utama, dipanggil mazari'. Tidak disyaratkan melepasi mazari' untuk mereka boleh sembahyang jamak dan qasar. Kemudian dia ada bagi contoh, kalaulah kota ni sebahagiannya telah roboh. Contohnya belah sini tak ada. Belah sini dah tak ada, tapi belah sini ada. Maka kita akan lihat orang yang musafir tu dia keluar daripada belah mana. Kalau dia keluar daripada belah yang ada tembok, maka syarat macam biasa, dia perlu melepasi. Tapi kalau dia keluar di tempat yang tak ada tembok, maka kita akan kira
dia melepasi rumah yang terakhir. Rumah yang terakhir yang mungkin berdekatan, mungkin orang yang tengok dia ada rumah kat sini. Rumah di paling hujung. Maka kalau dia punya arah musafir itu daripada arah sini, maka dia perlu melepasi rumah yang terakhir. Maka barulah dia boleh mengerjakan sembahyang jamak dan qasar. Dan semua kaedah persempadanan ini untuk orang musafir dan diukur oleh ulama kita berdasarkan uruf. Maksudnya daripada segi uruf, orang menganggap, maksud yang sistem kota ni segi urufnya, orang menganggap orang yang dah keluar dari tembok dia dah dikira meninggalkan tempat dan musafir. Uruf dia memang macam tu. Kota ni memang pendapatan, keluar kota kira dah keluar daripada tempat. Uruf dia macam tu. Sebab itu dalam kitab dia hukum macam ni. Keluar saja daripada sur, maka dia dah tak boleh mengerjakan sembahyang jamak dan qasar. Kemudian seterusnya, penempatan yang bukan jenis sur tadi. Misalnya kita kata kampung. Jadi kampung ni kita kata ada rumah. Jadi ada rumah di tengah kampung, ada rumah di hujung kampung, ada rumah. Contohnya ada bangunan, ada kedai. Maknanya bangunan-bangunan yang dinisbahkan kepada kampung ni. Semua ni. Kemudian ada sungai. Kemudian mungkin ada kebun, getah ke kebun. Jadi untuk penempatan yang macam ni, kampung ni, mereka perlu melepasi rumah yang terakhir. Jadi rumah yang terakhir yang didiami, yang mana orang panggil, kalau dia dah keluar, dia dah tinggalkan rumah yang terakhir ni, dia dah dikira keluar daripada kampung itu, maka bermula daripada situ dia sudah boleh untuk mengerjakan sembahyang jamak dan qasar. Dan dia tidak disyaratkan untuk melepasi kebun. Tak disyaratkan. Tak disyarat pun sungai. Syaratnya adalah bangunan yang dinisbahkan kepada kampung ni. Kalau dia melepasi, jadi kalau kampung tu besar, jauh lah baru dia boleh sembahyang jamak qasar. Kalau kampung tu kecil, dia berjalan tak sampai sekilo lebih, dia dah boleh sembahyang jamak qasar. So dia, sebab tu kita kata tidak ada satu kadar yang kilometer. Kampung ni pula ada macam-macam jenis. Ada penempatan yang jenis bersambung-sambung, nama lain tapi bersambung. Contohnya kita kata ini satu rumpun kampung. Ini satu rumpun kampung, ini satu rumpun kampung. Tapi kampung ni dia bersambung-sambung. Satu rumpun. Nama beza, tapi tempat sebelah-sebelah. Maka orang kampung ni, bila mereka nak musafir, dia perlu keluar daripada seluruh kampung ni. Bila dipanggil dalam bahasa kita
al-qura al-muttasilah. Kampung yang bersama-sama. Jadi kampung yang bersambung-sambung ni kaqaryatin wahidah. Jadi kampung yang bersambung-sambung dikira seperti satu kampung, kaqaryatin wahidah. Seperti satu kampung. Tapi kampung yang tadi itu walaupun kecil tapi dia asing. Jadi keluar saja daripada bangunan terakhir yang dinisbahkan kepada kampung. Ini rumah siapa ni? Ini rumah orang kampung tu, ini rumah orang kampung. Jadi rumah yang terakhir daripada jihah dan arah dia punya musafir tu, maka ikutlah dia musafir daripada jihah mana, maka itulah yang dia dikira dari segi urufnya telah musafir. Maka bila dia dikira telah musafir, maka bolehlah dia sembahyang qasar dan juga sembahyang jamak. Jadi sebenarnya dalam bandar ni, kalau kita tengok dalam kitab, dia bagi contoh Damascus, Damsyik. Jadi Damascus ni dia satu bandar yang mana dia pun ada gerbang. Tapi dia bukanlah kota, tapi dia ada gerbang. Dia ada gerbang Shimal, dia ada gerbang. So dalam ni ada rumah-rumah yang bersambung-sambung. Besar kawasan dia. Maka ulama Syam sana kata, orang yang tinggal kat sini hanya boleh sembahyang qasar bila keluar daripada gerbang ni. Walaupun besar nak sampai ke gerbang tu jauh juga. Tapi oleh kerana penempatan dalam ni semua bersambung-sambung, dia dekat. Walaupun dia ada nama lorong ni, nama lain. Tapi oleh kerana dia punya kedudukan dia jenis bersambung-sambung, maka orang kat sini hanya boleh sembahyang qasar bila dia keluar dari Damsyik. Dia keluar melepasi gerbang Damsyik, baru apa? Maka barulah dia boleh mengerjakan sembahyang qasar. Jadi poin dia adalah semua ni ditengok segi uruf. Segi uruf ni, dia ni masih ada kat tempat dia Damsyik. Dia masih ada, dikira satu. Walaupun besar, Damsyik tu besar, tapi dia punya bangunan tu jenis rapat. Maka semua tu kasyai'in wahid, dikira satu. Maka dia keluar daripada, barulah dia boleh sembahyang. Dia boleh sembahyang jamak dan qasar. Dalam kitab juga dia ada bagi contoh orang yang tinggal dekat lembah. Kawasan lembah ni maksudnya kawasan yang macam ni. Di lembah. Jadi adalah rumah-rumah kat sini. Jadi orang lembah ni, bila mereka nak boleh sembahyang jamak dan qasar, bila dia melepasi lembah. Ni lembah, dia ni atas ni, itu dia dah melepasi lebar lembah. Maka kat sini barulah dia boleh mengerjakan sembahyang jamak qasar. Tapi kalau lembah tu terlalu lebar, terlalu besar, ni je kampung besar ni, nak sampai ke atas tu jauh, maka memadailah dia pergi berjarak jauh daripada tempat dia. Macam kat sini dia dah boleh sembahyang jamak qasar. Sekira-kira orang kata dia dah menjauh dah daripada kampung dia, walaupun dia masih berada di landai lembah tu. Jadi itulah lebih kurang yang telah disebut oleh ulama kita. Jadi poin dia adalah bila satu orang itu, tempat-tempat yang diletakkan sebagai sempadan tadi, bila dia melepasi sempadan,
Bila dia melepasi sempadan yang disebutkan tadi, maka dia jadi musafir. Segi uruf. Dia jadi musafir segi uruf. Segi uruf kata, oh dia dah tinggalkan tempat tu. Maka bila dia dah jadi musafir segi uruf, jawapan dia, maka dia boleh melakukan jamak dan juga qasar. Dan sepanjang perjalanan tu dia boleh melakukan sembahyang jamak dan qasar bila dia sampai ke destinasi. Pun ada macam-macam keadaan. Buat apa je? Ada berat kan? 956. Buat apa? Bagaimana ni? Sekarang buat apa? 956. Okey. Sekarang ni orang yang dia sampai ke satu destinasi, dia ada macam-macam kemungkinan. Destinasi ni dia panggil maksud. Kemungkinan pertama, destinasi itu watan. Watan dia. Destinasi itu bukan watan. Bukan watan. Jadi kalau destinasi itu bukan watan, maka barulah kita akan pecahkan. Kita akan pecahkan dia nak duduk di sana berapa hari. Dia nak duduk di sana berapa hari. Yang pertama, dia ada satu istilah kita panggil muddatul iqamah. Muddatul iqamah. Muddatul iqamah ni juga kita panggil al-muddatul mu'athirah. Muddatul mu'athirah. Apa maksud mu'athirah? Memberi kesan. Memberi kesan apa? Memberi kesan menamatkan status musafir. Itu maksud memberi kesan. Menamatkan status musafir. Jadi yang ni kena faham dulu. Kalau satu orang tu dia sampai tempat tu, dia niat untuk tinggal di sana kurang muddah asirah. Kemungkinan kurang. Okey, kurang. Mencapai atau lebih. Mencapai atau lebih. Dia kemungkinan macam tu. Dia pergi ke sana, dia niat kurang, mencapai, tiada niat, mungkin juga. Kemudian lagi ada hajat, itu lain pula. So dia ada beberapa situasi yang mana hukum dia akan berbeza-beza. Kalau kita pendekkan, kita ambil yang nombor satu dulu, watan. Kalau dia pergi ke watan, kita dah tak tanya dia nak duduk berapa hari. Tak ada tanya dah. Sampai je sepadan, terus tak boleh sembahyang jamak dan qasar. Balas. Dia tak ada pecahan. Okay? Walaupun dia jah masuk nak ambil barang, lepas tu nak teruskan. Dia masuk je sepadan, maksudnya dia ada nak ambil barang kan. Mungkin perjalanan tu apa yang on the way, yang akan lintas Kuching, betul atas lagi apa? Contoh dari Samarahan lalu Kuching, atas lagi apa? Sediaman. Siam. Lunduk. Contohnya Kuala Lumpur, Seremban, Shah Alam,
Jadi dia pergi atas lagi ada mungkin Tanjung Malim. Jadi contohlah rumah dia Seri Petaling KL. Melaka. Contohlah Melaka pergi Seri Petaling ni 100 kilo. Maknanya cukup lah. Kalau tambah pergi Shah Alam lagi 30 kilo. Atas lagi kita katalah 40 kilo. Sekarang ni dia datang daripada Melaka, dia nak pergi ni Tanjung Malim jauh. Tapi dia ada nak singgah rumah dia. Adalah ambil barang ke. Dia sampai ke Sitaling kat sini. Dia punya kan Melaka Sitaling KL ni 100. Dia sampai je kat rumah dia ben 100. Dia keluar daripada Seri Petaling, dia nak pergi mana? Tanjung Malim. Kita akan kira baru. Okay, Seri Petaling ke Tanjung Malim berapa jauh? Contohnya kalau dia kurang daripada 2 marhalah tak boleh sembahyang. Dia tak boleh campur dengan yang sebelum Seri Petaling. Sebab yang sebelum Seri Petaling dah terputus, terbatal disebabkan wusuluhu, dia telah sampai di watan dia. Okey? Bila sampai watan, walaupun sekejap, maka orang itu telah hilang sifat dia sebagai musafir, dan dia nak dapat balik sifat sebagai musafir, dia kena reset balik mula yang macam tadi. Dia lepas sempadan, jarak 2 marhalah. Kemudian ulama khilaf, macam mana kalau dia tak berhenti, dia lintas dia. Dia panggil mujtaz. Dia ada satu masalah, dia panggil mujtaz. Macam mana pula dengan ubur? Kita panggil ubur ke, ijtiyaz ke. Ini semua maknanya lintas. Dia lintas je. Dia uburul watan. Dia memang lintas kampung dia, tapi tak berhenti. Laluan ni memang macam tu, lintas. So adakah uburul watan yaqta'us safar? Kemudian ada 2 pendapat. Pendapat yang pertamanya na'am. Ya, memutuskan safar walaupun dia lintas. Kalau dia lintas atas kapal terbang, naik kapal terbang atas. Betul tak? Tadi kira tapi tak ada jalan. Kapal Jalan muadah. Jalan biasa. Kita suruh itu jalan corner saja. Okey, kita akan sambung. Kita akan bahaskan yang tempoh tadi. Yang dimaksudkan dengan muddatul mu'assirah tadi, macam mana nak kira dia? Menjiru. Break ke apa? Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk sesi yang seterusnya pada jam 10.30 insyaAllah. Okey, majlis ditangguh sebentar untuk kita bersesuaian untuk rehat atau terjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.